Kereta bajet 1,500 you boleh dapat kereta sudah. Okay, Wira ini kita nak jual 1,000 lebih. Yang sebelah tu nak jual 2,000 lebih lah. So, semua kereta bajet-bajet. So, kalau you bajet ada berapa ribu lah. Example ada 10,000. Nak beli satu kereta Myvi kan. Okay, sebelum you beli you boleh tengok ini kereta dulu kawan-kawan. Okay, latang cili merah dengan sporty punya pattern. Lampu-lampu tajam, nampak selesa lah bro. Ini kereta apa? Ford Fiesta. Harga dia 9,000 you boleh dapat So kalau you punya bajet ada belak-belak ribu nak beli Myvi first gem bro, you tengok ini dulu. Ini berbaloi. Kau orang komen sikit, kenapa kereta ni dia nampak cantik-cantik tapi harga dia sangat murah. Latang aspek tau, sporty tau. Belakang ada tulang-tulang punya, nampak tak? So dia punya boot belakang tak kalah dengan Myvi tau. Kau orang tengok belakang dia boleh tahan punya. Nampak semua selesa. Penting kereta ini sorry. Oh, ayo jadi kemek sikit lah kaki ai. Sorry Ini kereta latang ada keyless tau. Kunci 2. So you beli kereta kita ada percuma kitchen. Tapi kitchen dia warna pun lebih kurang lah. Kereta ni dia punya dalam you tengok sangat sporty punya seat lah. Okay, nampak ada semi pakai seat. Okay, so dia tengah-tengah diamond shape fabric. Yang tepi-tepi sini kita pakai leather punya. Kita tengok ini saja sudah tahu dia punya mileage anggaran 100,000 punya lah kawan-kawan. Okay, so dia punya design dalam banyak penuh punya. Dia kasih button-button ada lebih 30 biji. So sangat-sangat berbaloi untuk belilah. Yang penting kereta ni start tak payah pakai kunci lah. Dia pakai keyless saja. So belak-belak punya ribu ada ke? So latang dia punya mileage 90,000. Okay, ini I rasa yang tipu punya lah. Okay, latang yang lain-lain semua condition dia boleh tahan lagi dah. Yang penting ini first owner kita mau pergi Puspakom punya. Ini nama dia apa? Binti Mia. Okay, Binti Mia. Ladies owner kawan-kawan. So semua aircon cantik, gearbox adjust terus jalan saja, engine, gearbox semua tak ada masalah ya kawan-kawan. Okay, kalau orang budget nak beli Myvi kan, baiklah you tengok ini dulu. Belakang dia pun lebih kurang sama dengan Myvi lah, tapi saya rasa Myvi belakang lagi besar lah. Ini kalah sikit lah. Okay, kalau you punya budget tak tinggi nak beli kereta kan, dalam 10,000 kat sini sudah ada belak-belak biji boleh untuk kau orang pilih-pilih lah. Okay, so you orang boleh latang cari awang lah. Area dekat mana? Ini kedai baru punya area dekat JB Bandan Auto City. Itu wah, fotografer Bandan Auto City Shell minyak pam belakang saja. WW Motor kita menjualkan kereta bajet dan harga jackpot 1,000 lebih sudah boleh dapat satu biji kereta. Follow awang dapatkan info dan knowledge kereta.